Hari tu kita dah buat ice jam cookies. Kali ni kita nak buat meringue coklat. Mula-mula sekali kita kena timbang dulu berat putih telur yang kita nak gunakan. Lepas tu kena timbang jumlah gula kastor 2 kali ganda daripada berat putih telur. Sebelum nak buat meringue, kita sapukan dulu cuka pada mangkuk dan whisk yang kita nak gunakan. Masukkan putih telur kat dalam mangkuk. Lepas tu pukul putih telur sampai dia berbuih halus dan gebu macam ni. Lepas tu kita dah boleh masukkan gula kastor. Masukkan gula kastor sikit demi sikit supaya dia betul-betul larut kat dalam meringue. Cara nak check meringue dah siap, kita ambil sikit pada hujung jari dan kita rasa. Kalau masih ada rasa berbiji, maksudnya meringue belum siap. Kalau dah rasa licin pada hujung jari, itu maksudnya meringue dah siap. Letak sikit asam vanila dan pukul sekejap. Saya gunakan nozzle nombor 195 untuk paipkan meringue. Letakkan nozzle kat dalam piping bag. Lepas tu masukkan meringue tadi ke dalam piping bag. Dah boleh paipkan meringue kat atas baking paper. Bakar pada suhu 100 darjah Celsius selama 30 minit. Sementara nak tunggu meringue sejuk, kita cairkan coklat dulu. Letakkan mangkuk yang ada coklat kat dalam periuk yang berisi air panas. Lepas tu kacau coklat sampai betul-betul cair. Celup meringue kat dalam coklat. Lepas tu celup pula kat dalam gula manik. Letak meringue tadi ke atas baking paper dan tunggu sampai coklat keras. Dah siap satu lagi snack untuk hari raya, meringue coklat. Korang wajib cuba resepi ni sebab meringue coklat ni ringan, rapuh dan cair kat dalam mulut. Selamat mencuba!